Okey, tuan-tuan, tengok ustaz. Besi ni boleh angkat besi, ni boleh angkat besi semula. Motosikal boleh angkat lagi tu semua. Apa rahsia ustaz buat dia? Ramai tanya. Ustaz mana rahsia ustaz? Nampak macam gagah je, boleh berlari apa semua. Okey. Tuan-tuan, amalan ustaz ialah itu 100 kali. Setiap lepas sembahyang, jangan tinggal. Dan lepas baca tu, tiup pada tapak tangan dan sapu seluruh badan. Minta Allah Ta'ala bagi kekuatan. Dan juga sewaktu kita nak makan, nak minum air tu, baca dia. Baca dia 7 kali, insya-Allah. Tentang baca 7 kali, kita minum, insya-Allah dia akan meresapkan dalam badan. Itu apa tuan amalan itu semua? Itu ada 2 asma. Iaitu Ya Qawiyyu Ya Matin. Ya Qawiyyu Ya Matin. Ya Qawiyyu Ya Matin. Itu 30, atau anda boleh baca 7 kali setiap sembahyang, ataupun 33 kali setiap lepas sembahyang, boleh juga. Tapi kalau nak minum, baca 7 kali. Lepas duduk, ambil gelas. Nah, sebelum kita atau kita sebelum makan ataupun selepas makan, ambil gelas, baca Ya Qawiyyu Ya Matin, Ya Qawiyyu Ya Matin sebanyak 7 kali, tiup pada air dan terus minum. Insya-Allah air tersebut akan bertindak dalam badan anda dan menyebabkan anda rasa gagah tuan semua. Nak bertumbuk boleh tuan semua. Insya-Allah. Itu saja tuan semua daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.